أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. صدق الله العظيم. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Yang kita hormati Tuan Nazir yang berbahagia, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh AJK, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan, kekuatan dan kesabaran, umur yang masih ada, dapat sama-sama pada malam ini meneruskan pengajian kuliah tazkirah kita di pertengahan Zulqaidah yang nak berangkat ke Tanah Suci. Selamat jalan, dapat haji yang mabrur insya-Allah. Dan mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah. Sepatutnya kita nak baca kitab Futuhul Ghaib Syekh Abdul Qadir Jilani sambungan. Kebetulan saya pun tadi tertinggal. Maka kebetulan juga kita di hujung Ogos, 31 Ogos menyambut hari kemerdekaan. Jadi rasanya elok kita sentuh sikit mengenai kemerdekaan, dan kita akan kaitkan apa tanggungjawab kita, kewajipan kita dalam kita nak memerdekakan diri kita. Kalau melihat dari segi definisi perspektif Islam dia, merdeka itu membawa makna hurriyah, bebas. Dan dari segi bahasa dia itu, segi syarak dia, merdeka itu ialah membebaskan diri kita daripada memperhambakan diri kepada selain daripada Allah, kepada memperhambakan diri kepada Allah, iaitu mengeluarkan manusia daripada menyembah selain daripada Allah kepada menyembah Allah. Itu sebenarnya merdeka. Bila kita tidak menyembah selain daripada Allah, itu merdeka lah tu. Tapi kita sembah Allah, tapi dalam masa yang sama ada pula unsur syirik, khurafat dan bid'ah. Maka penyembahan itu tidak sempurna. Tak sempurna. Dikhawatiri pula penyembahan kita itu tidak diterima oleh Allah sebab dia ada unsur-unsur syirik. Innallah la yaghfiru ay yushraka bih. Allah tidak ampun dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna zalik. Dan dosa-dosa lain insya-Allah Allah beri ampun. Maka bila kita kaitkan pula di segi makna kemerdekaan, dia yang kita fahami lah, iaitu kita membebaskan diri kita, negara kita daripada cengkaman penjajah. Itulah merdeka. Mana? Kita tidak lagi dijajah. Itu merdeka. Merdeka itu mana? Tapi sama juga dengan kita menyembah Allah tadi, tak menyembah, tapi ada unsur syirik. Sama juga kita bebas dari penjajah, tetapi dasar-dasar penjajah itu kita teruskan.
Malah pula walaupun kita merdeka, tapi kita masih dibelenggu, dikongkong oleh undang-undang penjajah. Itu makna tak merdeka lagi. Sama juga kita beribadat kepada Allah tadi, tak sempurna ibadat tu kalau unsur syirik khurafat. Sama juga kita merdeka, maknanya kita tidak dijajah, tetapi unsur-unsur penjajah. Malah pula kita lebih teruk pula. Ada kebanyakan negara-negara Islam yang menyedihkan tu, kerana mereka merdeka tetapi lebih teruk pula daripada sebelum merdeka. Kemungkaran dia, maksiat dia, dari segi arak, judi dia, dari segi hiburan-hiburan dia lebih dahsyat pula dalam semasa penjajah. Sebab apa? Masa kita dijajah, kita jaga sungguh agama tu, kita jaga sungguh. Pastikan orang Islam yang beriman ni dia menguasai, memahami dan melaksanakan perintah Allah tu. Sehingga kan kalau kita lihat sebelum merdeka, masa dijajah, walaupun penjajah tu orang Kristian, tapi tak ada yang masuk Kristian. Kalau ada yang cuba nak masuk Kristian atau dikristiankan, kita akan bermati-matian mempertahankan akidah dia. Itu yang berlaku kepada Natrah, berapa puluh orang yang mati. kita mempertahan, tapi sekarang ni pula lepas mereka, kita tidak ambil hirau tentang yang murtad keluar daripada Islam. Malah kita ada yang mengatakan tak apa, keluar sikit masuk banyak. Dia mengatakan tak apa pula. Maka itu masa kita dijajah, kita jaga yang saya sebut tu. Dipastikan anak-anak itu dapat menguasai, boleh baca Quran, salat dia terjaga. Dan dia juga mengamalkan adab akhlak Islam itu. Tapi sekarang kita tengok, masya-Allah. Jadi tengok lebih Eropah pula. Kadang-kadang kita lebih dahsyat. Tiru lebih pula dahsyat daripada orang yang kita tiru. Contoh dia, kalau kelab malam di negara Eropah, pergilah Australia ke mana, kerana kelab malam ni dia hidup malam minggu ya. Kalau malam-malam biasa tutup lah pukul 10, 11 tutup lah. Tapi kita ada yang buka 24 jam pun ada. Lagi teruk tiru, tapi lagi teruk pun ada. Jadi nak disebut di situ, kita beribadat menyembah Allah, ada unsur syirik, itu makna dia tak sempurna ibadat. Kita merdeka, tapi unsur-unsur penjajah itu masih kita kekalkan, mana tak sempurna kemerdekaan. Takut-takut langsung tak merdeka, na'udzubillah. Nah, itu mukaddimah dia tentang kemerdekaan. Dan kita sebenarnya di dalam Al-Quran banyak mendatangkan cerita-cerita ataupun disebut sebagai kisah-kisah tentang kejadian yang berlaku ataupun menimpa kaum-kaum ataupun kabilah-kabilah, bangsa-bangsa dalam dunia ni. Banyak. Antaranya kaum Ad, kaum Samud, nama dia Fir'aun. Dia menyentuh banyak tentang Bani Israel, yang paling banyak disentuh dalam Al-Quran. Mengapa? Sebab kisah cerita ini Allah datangkan, dia pastinya mengandungi pengajaran yang baik untuk kita jadikan teladan, pengajaran untuk kita jadi panduan dalam kita melaksanakan hidup kita di dunia yang sementara ini. Itu tujuan Allah datangkan cerita-cerita, kisah-kisah umat yang terdahulu tu, supaya kita ambil iktibar dan kita tidak berlaku, tidak terjadi sebagaimana yang berlaku kepada umat-umat yang terdahulu. Itu tujuannya. Bukan saja nak cerita dan dia tu kita anggap dia cerita menghipu lara, tak. Kena ambil pengajaran, iktibar, panduan daripada cerita tu. Itu tujuannya. Dan bila Allah datangkan cerita tu dalam Al-Quran, pasti ni cerita tu betul berlaku. Dia bukan cerita-cerita kosong begitu aja, tak. Dia berlaku supaya dia sebut itu jangan berlaku pula kepada kita.
Kita kena berhati-hati, kena waspada, kena jaga-jaga dalam kita melalui kehidupan ini. Jaga semua, sama ada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, negara kita, harta benda kita, semua kena jaga. Maka itu malam ni sempena dengan kemerdekaan ini, kita nak bawa cerita, walaupun dipaparkan dalam Al-Quran itu dua muka surat, satu helai, dua muka surat. Tapi sebenarnya kalau kita nak buat filem lah, dua muka surat tu satu helai tu, agaknya 3 filem pun tak habis cerita tu. Dia punya pengajarannya, suasana dikupas, Masya Allah, panjang. Secara ringkas lah, ayat 246 surah Al-Baqarah, juzuk kedua akhir, layan yang terakhir, 246. Allah datangkan kisah yang menimpa kepada Bani Israel, di mana selepas kewafatan Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel dia tinggal di Jerusalem, ataupun yang kita panggil di Palestin, di Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Dahsyat di segi kemudahan pembangunan, ekonomi, nikmat, dan dianugerahkan oleh Allah subur bumi dia, ternakan, pertanian, hasil bumi dia dahsyat, kaya raya Bani Israel selepas wafatan Nabi Musa alaihissalam. Nak jadi cerita, Allah datangkan satu kaum yang nama dia kaum tu kaum Jalut. Jalut datang Palestin, Jerusalem, minta ihsan daripada Bani Israel ketika itu. Boleh tak? Dia minta, boleh tak tuan? Contohlah, saya nak numpang kat negara tuan, datang jauh menyeberangi gunung, ganang, padang pasir. Negara kami susah, rezeki tak ada, di segi keperluan makanan semua kurang. Boleh tak tumpang? Maka jawab apa Bani Israel? Boleh, tak ada masalah. Aku pun ada 10 hektar, kau ambil lah 1 hektar, kau buat rumah, nak bertani ke nak beladang, ikutlah. Selang berapa tahun, tak cukup lah tuan tanah 1 hektar ni, tuan pun banyak tanah terbiar ni, boleh tak saya pinjam ataupun pajak? Boleh, tak ada masalah, ambil semua, tinggalkan aku tapak rumah ni pun cukup lah, kau usahakanlah, bayarlah apa yang patut. Boleh, kau nak ambil sana pun banyak tanah, buka lah ladang estate ni, bumi ni pun banyak hasil, ambil lah. Contoh ni tempat kita kayu balak, ambil lah. Biji besi ada, biji timah ada, ambil. Ketah kepala suai, ambil. Akhirnya Jalut menguasai ekonomi, perladangan dan pertanian, dan juga yang nama dia perindustrian, perusahaan, gedung-gedung. Maka itu kalau kita pergi ke Palestin, di Dead Sea, Laut Mati tu, depan tu ya, itu antara bandar Jerusalem daripada zaman berzaman tu, Nabi-Nabi tu, yang nama dia Jericho, masih dikekalkan dia punya reka bentuk asal dia. Jericho antara bandar tertua dalam dunia, agak datang juga hasilnya daripada kaum Bani Israel dan juga Jalut. Maka bila dia kuasai semua ekonomi dia, ladang pertanian dia, perindustrian dia, dan juga bangunan-bangunan perniagaan ni, kuasai semua, maka Jalut dia telah menghalau Bani Israel. Kau tak ada apa lagi dah, kau ada tapak rumah, negara ni aku punya lah, ekonomi semua aku kuasai, kau keluar daripada sini. Dihalau, dan anak-anak dibunuh, kampung halaman dibakar. Maka dipapar dalam ayat 246 itu, apa yang berlaku itu, Bani Israel disebut alam tara ilal mala'i min Bani Israel. Allah peringatkan kepada kita,
Apakah kamu tak lihat sejarah yang berlaku kepada Bani Israel? Mana dia? Allah sebut itu, apakah kamu tak lihat? Dia tak ambil pengajaran, iktibar daripada kisah yang berlaku pada Bani Israel ni. Mimba di mauti Musa. Mimba di Musa itu mana selepas kewafatan Nabi Musa. Iz qalu li nabiyyin lahum aslana malika. Dengan kisah yang kita sebut tadi, dia dah tersepit, dia dah mana kritikal lah, yang menipu dia, maruah dah tak ada, negara hilang lah. Maka dia minta kepada Nabi yang namanya Samuel. Nabi kan ramai, 124,000 orang Nabi, ada yang mengatakan lebih lah, 124,000 orang. Maka Nabi ketika itu nama dia Samuel. Kalau kita lihat di situ, mengapa Bani Israel tak suruh ya Samuel jadi pemimpin? Dia minta daripada Samuel supaya Allah datangkan seorang pemimpin. Mana dia tak percaya Nabi Rasul ni. Itu sejarah dia. Nabi Rasul banyak didustakan, ditolak. Ada yang dibunuh, diseksa, ditangkap, dipenjara, macam-macam. Maka ayat itu datang, dia minta kepada Nabi yang Samuel itu supaya Allah datangkan, lantik seorang pemimpin untuk dia mampu berdepan dengan Puak Jalut yang telah zalim. Itu sebut mal. No. Datangkan aslana malikan, tolonglah, datangkanlah seorang pemimpin ni yang dia boleh kami rojok dia, dan dia boleh menyatukan padu, dia boleh menyatukan kita balik semua. Nuqatil fi sabilillah. Tujuan dia apa? Bila kita bersatu, kita nak berjuang memerangi orang Jalut ini demi Allah, agama Allah. Bila dah kritikal macam tu, baru ingat Allah, nak jaga agama Allah. Nah, nuqatil fi sabilillah, nak berjuang, berkorban untuk jaga agama Allah. Nah, maka apa jawab Samuel Nabi tadi? Dia kata, qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Apakah kamu apabila datang pemimpin tu suruh kamu berperang, kamu nak berperang, kamu tak nak berperang, kamu tidak akan ikut apa dia cakap, arahan dia. Tu sebab apa? Nabi Samuel tahulah perangai Bani Israel ni dulu-dulu tu yang berlaku pada nenek moyang dia. Maka itu Samuel jawab begitu. Tapi mereka jawab apa dalam keadaan yang dah tersepit itu? Qalu, seluruhnya berkata, wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Tidak ada satu pun, tak ada satu pun perkara yang boleh menghalang untuk kami berjuang, berkorban untuk agama, berperang untuk agama Allah, untuk mengembalikan balik maruah, jaga agama. Tak ada satu sebab, mana tak ada satu sebab yang dia boleh berhenti untuk dia berkorban, berperang menentang Jalut ni. Tidak ada. Maka itu, waqad ukhrijna min diyarina wa abnaina, di mana kritikalnya keadaan dia, dia merasakan dia tak boleh nak buat apa dah. Dia mana disebut di situ, mereka teruk dah ni, halau kita di berkampung halaman, rumah kita dihalau, anak-anak kita wa abnaina dicolek, dibunuh. Dahsyat. Itu memang benar-benar berlaku. Dibakar kampung halaman ni, dihalau, anak-anak dicolek, orang tua dibunuh. Maka Nabi Samuel mengatakan, firman Allah yang berbunyi, falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw. Sebenarnya apa yang berlaku apabila pemimpin itu datang, maka dia perintahkan, arahkan untuk berperang, la tuqatilu, mereka tawallaw, mereka undur, mereka tak mau berperang pun, illa qalila, kecuali sedikit je. Apa makna sedikit itu? Mengapa Allah sebut sedikit? Sebab memang sedikit.
Ada dalam tafsir mengatakan 80,000 pemimpin tadi pilih daripada kalangan Bani Israel, pemuda dia yang mampu sampai ke medan perang 4,000 orang. Ada mengatakan 70,000 dia dipilih. Maka yang tinggal qalilah 300 orang. Maka Allah tutup ayat itu, wallahu alimum bizzalimin. Sebab Allah tahu siapa di kalangan mereka itu yang zalim. Mana nak tahu orang zalim, orang yang belot, orang yang tak amanah, orang yang tak jujur, orang yang tak ikhlas, sampai masa waktu dia memanggil kita untuk berkorban jiwa raga kita, perasaan kita, harta benda kita, tenaga yang ada, dia berpaling, dia lari, dia undur, dia keluar daripada tentera tadi, tak meluruskan. Mana Allah nak memperlihatkan di kalangan ni dia orang yang zalim, iaitu orang zalim itu orang yang munafik, orang yang fasik, orang yang kafir, orang yang tak melanggar perjanjian. Ni Allah nak tunjuk. Allah nak tunjuk, maka itu Allah bagi dugaan dia. Bila bagi dugaan tu baru nampak qalilah. Maka ayat seterusnya cerita itu di mana Allah paparkan kepada kita, di mana Allah mengatakan wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malika. Tak apalah, Syambil mengatakan kepada Bani Israel, tak apa, kamu sekarang dah amanahkan kepada aku untuk mendatangkan ataupun lantik seorang pemimpin, maka aku nak laksanakan tanggungjawab aku. Maka inilah keputusan yang kalau kamu terima. Apa dia? Faqad ba'asallah, ni wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'asa lakum taluta malika. Mengapa disebut innallaha qad ba'asa? Iaitu Allah telah lantik. Ba'asa itu Allah lantik. Akhir mana Allah lantik seorang pemimpin yang namanya Talut. Allah lantik Talut sebagai pemimpin. Mengapa Allah sebut di situ, di mana Nabi Syambil yang mengatakan Allah lantik pemimpin? Sebab memanglah yang ditentukan itu tadi oleh Syambil ni orang yang menjadi pemimpin, tapi dia Nabi, dia orang baik. Maka sudah pasti bila dia tentu dia mengatakan itu adalah ilham atau panduan, dan lebih tepat dikatakan arahan daripada Allah Subhanahu wa taala, supaya disebutkan ni dia pemimpin dia. Maka itu disebut innallaha qad ba'asa. Dia tersebut pun kalau kita okey, kau dah amanahkan aku supaya nak lantik seorang pemimpin, okey, dengar keputusan aku. Kan lain, berbeza kan. Aku yang berhak kan ni, kau sebab kau dah amanah aku, maka aku nak lantik ni yang nama Talut sebagai pemimpin. Tapi dia tak berlaku begitu. Dia punya dialog itu, dia berlaku di situ. Kita nampak innallaha qad ba'asa, Allah yang melantik. Mana dia apa tuan-tuan? Mana dia? Pemimpin yang baik itu dilantik oleh orang yang baik. Maknanya Talut ini yang nama dia Syambil melantik pemimpin yang nama dia Talut. Pastinya Talut itu merupakan orang yang baik. Nampak? Mana pemimpin yang baik dilantik oleh orang yang baik. Mana dia? Kalau ikut kita ya, nafsu kita ya, bukan berpandukan ilham, petunjuk daripada Allah ataupun arahan daripada Allah, kita akan lantik ikut suka hati kita lah. Maka kita tengok dia orang kaya, dia ada bangsawan, dia ada harta, lantik dia jadi pemimpin. Maka kita akan rasa begitulah yang perlu dilantik dia pemimpin. Maka akhirnya rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa, salah urus, salah takbir, jahat pemimpin tu. Sebab apa? Sebab yang melantik pemimpin tu orang jahat. Mengapa pemimpin tu jahat? Sebab yang melantik pemimpin tu jahat. Nampak tu? Dia pergi ke situ. Kerana pemimpin yang baik dilantik oleh orang yang baik, pemimpin yang jahat dilantik oleh orang yang jahat. Maka kita kena lahirkan seberapa ramai orang baik supaya orang ramai nanti akan melantik pemimpin yang baik. Baru selesai masalah. Tapi nak
kita nak melahirkan manusia yang baik ni, tak boleh kedai kopi, tak selesai. Itu bolehlah sambil-sambilan, itu mana dia sampingan saja. Jumpa kedai kopi tu, jumpa kedai mamak, kedai restoran, ataupun macam kita buat tadi, yang dia orang buat tadi, yang dulu pun kita buat, yang nama dia gerak, itu sampingan saja, bersih, itu sampingan saja. Tapi cara yang cukup berkesan yang dilakukan oleh Talut ini, pemimpin-pemimpin terdahulu yang hebat dan dapat menegakkan agama Allah di muka bumi ini, cara dia macam mana? Pastikan pemuda-pemuda, orang tua, orang Islam mesti berjemaah di masjid. Sebab masjid inilah yang mampu melahirkan manusia-manusia yang baik. Nah, maka itu Nabi bila dia sampai satu tempat, dia buat masjid. Untuk apa buat masjid? Untuk beribadat dan untuk melahirkan, bila ibadat, melahirkan manusia yang baik. Bila ramai manusia yang baik, maka dia akan lantik pemimpin yang baik. Sekarang ni mana kita tidak dapat memenuhi tuntutan ini, iaitu pemuda, laki-laki Islam mesti berjamaah solat 5 waktu itu di masjid di surau. Bila penuh masjid surau dengan berjamaah solat 5 waktu, insya-Allah barulah dapat melahirkan manusia ramai yang baik dan mewujudkan kebaikan di muka bumi ini dengan pemimpin yang baik. Itu ya. Nah, setiap orang Islam laki-laki, kita tak sebutlah perempuan, laki-laki, tapi bukan nak menghalang orang perempuan datang masjid. Tapi kalau orang laki-laki datang masjid, orang perempuan tak payah datang lah. Kalau di London tu, di England, orang laki-laki dia memenuhi ruang-ruang dalam masjid ni, orang perempuan tak boleh datang lah. Kalau orang perempuan datang menyebabkan orang laki-laki tadi dia tak boleh berjamaah, itu boleh mendatangkan dosa pula perempuan. Maka di England terpaksa buat masjid khusus untuk perempuan pula. Di England orang Islam dia penuh masjid surau. Di yang nama di Sri Lanka pun sama, masjid surau, walaupun Islam di Sri Lanka minoriti ya, tapi masjid surau penuh dengan jemaah solat 5 waktu dia. Maka umat Islam di Sri Lanka berjaya menguasai ekonomi dan sebagainya. Ni rumah kita depan masjid pun kita buat tak nampak. Azan lah kuat-kuat mana pun, sakit tokak muazzin Bilal tu, kita buat tak tahu ya, macam mana kemenangan nak datang, nak sampai. Allah nak bagi jauh lagi kan, Masya Allah. Ni maka itu kalau mengikut hati, gerak perasaan kita, tak tahu. Kalau mengikut arahan gerakan orang yang baik yang datang daripada Allah, selesai masalah. Maka itu innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Ni dia, Allah lantik, bukan aku yang melantik dia. Allah yang lantik Talut sebagai pemimpin. Maka apa jawab Bani Israel? Qalu, seluruhnya kata, anna yakunu lahul mulku alaina. Apa kelayakan dia nak jadi pemimpin kami ni? Terus dia petikai, kritik. Apa kelayakan dia? Yang kau dia lantik jadi pemimpin ni apa? Ya Allah, sampai macam tu dihina Talut. Anna yakunu lahul mulku alaina. Apa kelayakan dia untuk dia jadi pemimpin kami? Wa nahnu ahaqqu bil mulki min. Ramai lagi di perkalangan kita yang kaya-kaya, bangsawan, orang yang dihormati. Ngapa tak lantik? Tadi suruh lah, dia petikai pula. Maka apa jawab Syambil Nabi? Ana belum mula kan. Wa nahnu ahaqqu bil mulk wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Insya-Allah poin itu yang dapat kita faham dan kita sambung dan buat kesimpulan lepas azan insya-Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar.
أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya, kata Bani Israel lagi, anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Dia mengatakan Talut tak ada kelayakan jadi pemimpin, dan dia pun tak ada harta benda yang dia dapat membantu dia untuk dia menjadi pemimpin. Kalau ada harta boleh membantu dia untuk dia jadi pemimpin, kita pun boleh tompang. Kalau kita boleh minta subsidi peruntukan, minta BRIM kau dan sebagainya, contoh dia tak ada duit, tak ada kekayaan, tak ada apa yang kita boleh harap pada dia. Walam yu'ta sa'atan minal mal, tak ada harta, miskin. Dan disebut di situ wakana dibaran dalam tafsir aurayan, dan Talut itu duduk di hujung desa ya, menyendiri, dia berzikir, beribadat kepada Allah, dan dia merupakan petani ya, penternak ya, dia merupakan orang yang kerja berkebun sayur ya, dia ternak kambing ya, tak layak. Maka Syambil menyebutkan firman Allah seterusnya, innallaha astafahu alaikum. Kau ingat, kau kena ingat, yang menentukan, yang memilih itu bukan kamu, yang milih pemimpin itu Allah.
Bila aku dah cakap tu, maknanya bukan aku yang sebut tadi, disebut tadi bukan aku yang lantik, Allah yang lantik. Di sini innallaha astafa, yang tadi innallaha qad ba'asa, dua tu. Allah yang lantik dia, yang di sini Allah yang pilih. Mana dia? Pemimpin tu mestilah mengikut pilihan Allah, bukan mengikut pilihan kita, bukan mengikut pelongkar. Mana? Dia mesti berdasarkan kepada syariat. Dia pemimpin itu tengok iman akidah dia, bagaimana ilmu dia, bagaimana merendah diri dia, bagaimana jujur amanah dia, ikhlas dia. Tu yang kena tengok, bukan kena tengok kaya. Kalau kau tengok kaya, nanti dia nak jadi kaya lagi lah. Kalau dia bagi kau 1,000 sebab dia nak ambil 10,000 lah. Tu mana ni? Nah, maka dia sebut innallaha astafahu alaikum. Allah yang pilih, Allah yang tentukan, bukan kamu yang tentu. Bukan Allah nak datang itu ikut apa yang kehendak kamu ataupun tak. Mesti ikut kehendak Allah Subhanahu. Innallaha astafahu alaikum. Sebab apa? Wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Sebab Allah dah bekalkan, dia layak sebab Allah dah bekalkan kepada Talut itu dia punya persiapan, kekuatan luar dan dalamnya. Maka itu Allah tutup ayat itu, wallahu wasi'un alim. Allah yang luas pengetahuannya. Engkau tak ada apa, yang kau tahu itu pun Allah bagi ilmu tu. Akal yang kau boleh berfikir itu pun Allah bagi, pinjam. Kau tahu apa yang mengetahui Allah? Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Allah tak bagi ilmu pengetahuan sikit ya. Ngapalah engkau boleh bantah? Ni yang dah ditetapkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu sami'un alim. Allah tu yang luas ilmu dia. Maknanya kita tak ada ilmu. Maka itu mesti dia berpandukan kepada syariat Allah, baru dia selesai masalah. Kalau kita berpandukan pada hawa nafsu, sampai bila pun dia tidak akan dapat menyelesaikan masalah yang melanda umat manusia. Mesti kembali kepada Al-Quran. Sebab apa? Sebab ayat seterusnya disebut, dia minta okey lah, kalau macam tu cuba tunjukkan bukti, tanda-tanda yang dia ni layak. Maka Allah turunkan ayat seterusnya, wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ay ya'tiyakumut tabut. Itu yang pertama, tanda-tanda dia layak menjadi pemimpin kepada kamu, bahawa sesungguhnya Allah telah berikan, anugerahkan kepada dia yang nama dia peti. Maknanya kalau kita sebut perbendaharaan lah, di mana peti itu mengandungi ilmu-ilmu yang Allah anugerahkan, kitab-kitab yang Allah anugerahkan kepada Nabi, daripada Nabi Adam sampai Nabi Musa. Allah dalam tabut itu, dalam peti itu, kitab-kitab yang terdahulu diturunkan balik. Mana diturunkan balik itu, Allah masukkan dalam jiwa Talut itu mukjizat, keistimewaan dan kelebihan kitab-kitab Allah itu. Dia berbeza. Dia berbeza di mana kita baca, kita baca, dia berbeza dan kita menghayati. Itu dia sebut tadabbur. Lain, menghayati lain, baca lain. Kalau kita sekadar baca, dia mukjizat dia tu tak ada, kelebihan keistimewaan dia tak ada. Tapi kalau kita tadabbur ayat itu, maknanya masuk dalam hati perasaan kita, suka baca, suka belajar, suka kita mengamalkan, menegakkan hukum hakam yang ada dalam Quran ni, maka Allah datangkan dia punya kelebihan masuk dalam jiwa kita, masuk dalam hati kita. Itu maknanya kalau sekadar kita baca lagu-lagu kan musabaqah, cari pemenang nombor 1, nombor 2, tak ada apa makna. Tapi kalau kita buat musabaqah, siapa yang mahir istimbat hukum tentang Al-Quran ini, sebab kita nak laksanakan hukum Allah ni, itu baru dia masuk. Macam apa yang berlaku di Brunei. Alhamdulillah, kita berusaha dia buat dulu, di mana raja dia minta supaya dilaksanakan, maka Allah datangkan kelebihan, kehebatan, keistimewaan, mukjizat kitab Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekadar kita baca lagu-lagu kan dia, tak dapat apa lah. Dapat nombor 1, nombor 2, nombor 3 lah. Itu yang dapat. Tapi hikmah, kelebihan, kelebatan dia tak ada, tak masuk. Maka mesti kita berusaha untuk kita menghayati dan mentadabbur. Maka itu disebut
Kita baca Quran ini mesti menangis. Kalau tak boleh menangis, buat menangis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau tak boleh dia menangis, ambil minyak angin. Minyak kapak tu letak di mata kita, bawang tu, boleh keluar di mata. Sampai begitu dia suruh. Peringkat awal ni, sampai peringkat akhir dia, maka kita usaha kita itu Allah akan datangkan balik kehebatan. Maka itulah yang diberi kepada yang nama Talut, di mana Allah anugerahkan kepada dia yang nama dia tabut atau disebut peti, kitab-kitab yang terdahulu Allah bagi dia dapat menguasai dan diamalkan, dan dia jadi mendatangkan kekuatan zahiriyah dan batiniyah. Ibadat dia, qiyamul lail dia, zikir dia, merendah diri kepada Allah, itu nama kekuatan. Maka itu dia layak jadi pemimpin. Itu yang pertama, ayat yang mutabu tu fihi sakinah, maka dia boleh melahirkan jiwa yang tenang. Maka pemimpin dia kena tenang. Maknanya pemimpin tu kena nak tenang itu melalui keistimewaan, kehebatan, mukjizat kitab-kitab Allah. Dia mesti menguasai. Itu baru boleh jadi pemimpin. Itulah pemimpin yang diperintahkan oleh Allah untuk kita pastikan dia dilantik. Mana dia dapat menguasai Al-Quran, dia dapat menghafal Al-Quran, dia dapat mengamalkan apa yang ada Al-Quran. Malah dia dapat melahirkan ribuan orang yang menghafal Al-Quran, lagi cantik. Ada pula sekolah-sekolah yang melahirkan ulama-ulama, para hafiz, itu lagi cantik. Maka kita fikir, aku tak apalah, akhirnya dapat kita tenang, tak apalah, aku tak layak jadi pemimpin. Yalah, kalau orang suruh bagi makna qul a'udzu birabbin nas pun aku tak boleh nak bagi makna. Selesai masalah. Itu sakinah. Peringkat awal dia tenang, sabar. Dia akan datang merasa tak apalah, aku tak jadi pemimpin sebab banyak mana lah aku menghafal Quran, nak ngajar tafsir pun tak boleh. Selesai masalah. Itu nama sakinah, tamakninah. Mana jiwa yang tenang. Sebab dia selesai masalah. Kalau tak, habis. Asal apa aku tak jadi pemimpin ya? Aku ni sama macam Muhammad Mursi, profesional. Asal apa aku tak jadi pemimpin ya? Syed Kutub boleh saya jadi pemimpin tak? Profesional juga, doktor juga. Yang nama Hasan al-Banna sama, dia jadi pemimpin. Tapi kita tak lihat bagaimana perbandingan macam langit dengan bumi. Kalau macam nama dia Muhammad Mursi tu, dia menghafal Quran, dia boleh mengajar akidah, iman, syariat. Anak dia 5 orang menghafal Quran, isteri menghafal Quran. Itu yang melayakkan dia. Sama dengan Syed Kutub, buat buku tafsir. Hasan al-Banna buat tafsir, buat buku, lori-lori buku dia buat. Kita tak bantu pun tak ada buat kita. Maka itu, bila kita dapat menguasai Quran, maka dia akan melahirkan manusia yang sakinah. Itu disebut fihi sakinah min rabbikum. Allah yang datangkan sakinah. Yang nama dia hudu, yang nama dia kita yakin, yang nama dia kita istiqamah, yang nama dia kita tetap pendirian. Itu kita baca doa banyak. Rabbana afriq alaina sabra. Itu kita baca mana? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa la ta'atik wa la din nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin itu yang kita ambil, makna dia sakinah itu, makna dia tamakninah, iaitu tenang. Makna dia kita mesti berusaha untuk jadi orang yang begitu. Apalagi kita dah tua-tua memang. Kita dah tua-tua ni mesti berusaha untuk jadikan diri kita ni tenang, sabar. Tak apalah, aku dah tua dah. Tak apalah, timur Masya Allah. Ni lagu. Sebab apa? Kita kena ingat, kita ni makin tua, makin syaitan suka bang. Syaitan suka kat kita yang dah tua-tua ni bang. Orang muda-muda dia suka dia, tapi orang tua-tua lebih dia suka. Sebab apa? Syaitan suka kepada orang tua-tua. Sebab dia tahu orang tua ni nak mati. Tu yang dia suka. Kita kena ingat, tanda-tanda mati itu awal dia rambut dah putih, mata dah kabur, pendengaran dah kurang, tenaga dah kurang. Ada yang kita dah tua-tua ni tenaga lebih, dia orang muda tak dapat lah bang. Kalau nak lebih tenaga terpaksa lah cari tongkat ali, kopi kuat, kopi jantan, kopi kobau, kopi rimau, tu baru dia boleh datang tenaga boleh. Tak ada lah. Ada orang tua balik muda, makanlah potai 10 kilo pun tak balik muda lah bang.
Orang tua nak mati ya. Kita ni semua nak mati dah tua. Tapi syaitan ganggu kita. Dia suka orang tua. Sama juga zaman di mana akhir zaman, wanita-wanita muda suka laki-laki tua. Tapi dia tak perasan. Rupa-rupa dia nak ambil kesempatannya. Maknanya dia pun setannya. Itu kita sebut a'udzubillah minasyaitan itu. Kita kena minta berlindung daripada syaitan. Allah tak sebut pun a'udzubillah minal iblis, minasyaitan. Maka itu kalau kita melontar di jamarat itu, apa yang kita baca? A'udzubillah dengan perasaan marah. Batu tu simbolnya yang kita nak lontar syaitan. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Allahu akbar. Macam tu. Kalau melontar sambil golak, syaitan mana pun tak takut. Mana sambil golak? Dalam baca bismillah. Orang suruh baca auzubillah, dia baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allah. Aduh. Itu yang balik-balik bukan haji mabrur. Dia pula jadi syaitan. Nauzubillah kan. Tapi mana kita mesti rasa marah, benci dengan iblis syaitan dengan semangat auzubillah. Allah. Sama juga. Makna kita perlu ingat syaitan ini makin tua makin dia suka. Itu sebab dia orang tua dia banyak sensitif. Allah Ustaz, tua lah Ustaz, sensitif dah. Mana kalau sensitif tu, syaitan berjaya menguasai kita. Kalau kita kelang kabut, syaitan berjaya menguasai kita. Kalau kita tak sabar, tak tenang, syaitan berjaya menguasai kita. Maka kita dah tua ni kena jadi sabar, tenang, relax. Tak apalah. Masya-Allah. Redha lah, terima. Jangan mengajuk-ajuk. Memang dia cepat mengajuk. Tua memang cepat mengajuk. Sensitif. Tak apalah mengajuk. Mengajuk 2-3 hari, balik. Kalau bergaduh dengan isteri tu, mengajuk, keluar 2 jam balik. Janganlah lama. Ayam, bang balik dah. Abang beli korang pisang, buat kopi ya, kita minum sama. Selesai masalah. Duk mengajuk dah tua ni, buruk rupa bang. Allah. Tapi tu dah tua ni mengajuk, siapa nak pujuk? Kalau umur 12 tahun, ada orang nak pujuk. Dah tua macam ni bang, tak ada orang nak pujuk. Maka itu bersuah. Ini ada cerita di mana orang tua ni dia aksiden. Ni syaitan ni nak ganggu orang tua. Sampai mati dia ganggu. Dia aksiden, pensan, koma. Maka masuk pensan tu iblis bawa melawat ke neraka. Dia tak peranjat tengok neraka orang tua yang pensan ni. Sebab apa? Dia tahu, "Wih, lain bona pula rupa neraka ni. Keadaannya tak samalah macam Ustaz Ramli cakap. Penipu betul Ustaz Ramli tu. Apa pula Ustaz Ramli dia cakap neraka tu api. Neraka tu panas. Neraka tu sengsara. Neraka tu ular kalau jengkingnya. Tapi aku tengok neraka ni okey. Kelab malam ada lah. Disko ada, dangdut pun ada. Perempuan pun ramai dalam neraka ni. Judi arak ada, ya aku nak masuk lah. Iblis tahan. Tak boleh. Kau tak boleh masuk lagi. Apalah? Aku nak masuk ni neraka. Jangan, tak layak lagi. Habis apa yang melayakkan? Kau balik dunia dulu. Hidup balik. Kau syarat kau buat lagi jahat. Baru kau layak masuk sini. Dia tak perasan. Nah, maka hidup balik, habis pemungkaran maksiat kelab malam yang cerita lah. Nah, jadi pembunuh, kutu gangster. Nah, dengan judi arak, perempuan yang cerita. Akhirnya mabuk, bawa kereta, accident, mati tahu. Bila mati tahu, iblis tak bawa lah. Sebab apa? Tak payah bawa. Bila mati dalam keadaan kufur macam tu, mana sebelum bawa ke kubur boleh mandi, kita dah nampak lah bahagian kita, ke mana kita akan pergi. Pastinya nampak neraka lah. Dia terperanjat tengok neraka. Mau rontok-rontok, jangan hantar, takut jangan pergi, jangan bawa. Dan dia datang iblis tadi. Apa hal kita jadi ni? Aku tak nak. Kau ni dulu neraka lain, apa ni berubah ni? Ni neraka ni dahsyat ni. Kalau jengking ular apa susah ni? Api panas busuk hanya ni aku tak nak. Pasal apa berubah dulu lain yang kau tunjuk, ni lain. Yang dulu tu aku tunjuk kat kau itu iklan. Bukan kita suka tengok iklan kan. Iklan itu yang sebenarnya original ni lah dia. Tapi tak boleh nak buat apa. Tu dah iblis. Sampai sama lah. Sama juga kita sebut tadi, macam mana iblis suka orang tua. Orang sekarang ni wanita muda suka pada orang tua. Tapi dia tak perasan, dia nak ambil kesempatannya. Apalagi KWSP pula ada 1 juta. Lupa diri.
Ada orang muda minat aku, masya-Allah. Tinggal di situ. Ingatkan ya. Suami kita itu tua tu jaga. Ramai yang muda-muda minat. Dia tak perasan, tak sedar diri. Kahwin-kahwin, tinggal isteri tua. Duduk isteri muda di tubuh masak lemak, masya-Allah. Lemak-lemak, sup kambing, sup tulang, sup daging, sup biabok. 2 bulan darah tinggi ke Cimani. 2 bulan mati. Allah kaya. Ni maka itu sama ya. Hati-hati lah. Sebab apa? Ni dah iblis dan syaitan ni. Dia sentiasa nak pastikan kita tak dapat menguasai ilmu Al-Quran ini. Malas kita nak pergi masjid zuhur, nak mengaji, nak baca Quran ni. Sebab kita dikuasai oleh iblis dan syaitan. Maka tu dia Talut jadi pemimpin. Allah anugerahkan yang nama dia kehebatan, kitab-kitab terdahulu yang memberi kekuatan luar dalamnya. Disebut sakinah mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun, dan apa yang peninggalan daripada Nabi Musa, Nabi Harun, tungkat-tungkat dan kehebatan mukjizat Nabi Harun diajarkan masuk dalam diri yang nama dia Talut, layak jadi pemimpin. Allah tutup ayat itu, wah wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Allah yang datangkan pemimpin, Allah yang lantik pemimpin, baru selesai masalah. Mana berpandukan syariat Allah bila kita nak lantik pemimpin, bukan berpandukan hawa nafsu kita, perasaan. Tak boleh, mesti kita berfikir panjang bila nak lantik pemimpin tu. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Nah, itu Allah akhirkan ayat itu. Tapi kita dah tak ada masa untuk teruskan cerita itu. Tapi apa yang berlaku selepas itu, di mana tak apalah, okey lah, kalau jadi pemimpin, untuk jadi pemimpin, maka dipilih 80,000, ada yang kata 70,000. Maka dia pun maju ke depan, marah ke depan badan perang untuk berdepan dengan Jalut yang sedia menanti di Jerusalem dengan segala kekuatan. Maka nak sampai di kubu dia tu panas, kering, haus. Allah duga dalam ayat sebelah, Allah duga dengan haus dahaga. Dia minta air minum. Maka Talut mengatakan kita diduga dengan panas ni, dahaga ni. Tapi sebenarnya saya pernah bawa bimbing orang tua naik bukit Jabal Sur ke, Jabal Rahmah ke, Jabal yang nama dia Jabal Nur ke. Orang muda ramai, sampai setengah pun tak sampai dah undur balik. Orang tua tadi sebab apa? Sebab dia tak minum. Kalau minum hongeh, konyang, tak naik, tak boleh naik lah. Tapi gitu juga cerita tu, maknanya Allah duga dengan haus tu sebab itulah akan memberikan kekuatan dengan badan kita, lari macam kuda, gagah, berani. Tapi kalau hongeh, konyang, macam mana? Maka itu dibagi, kita akan melintasi satu batang sungai yang bersempadan Palestin dengan Jordan. Kecil sungai itu, tapi tak kering sampai sekarang. Ada sungai Pepres yang datang daripada Syria dengan Iraq, besar, tapi dia pernah kering. Sungai dia tak kering. Syarat jangan minum. Siapa yang minum bukan di kalangan tentera kita. Siapa yang tak minum itulah tentera kita. Okey? Kecuali boleh minum, ambil setoguk je. Mana? Tadah itu basahkan tekak ya. Jangan ambil lebih. Siapa yang minum lebih, dia bukan tentera kita. Maka bila dia menyeberangi sungai itu, banyak kebanyakan dia, ramai, dia buat jatuh dalam sungai itu. Tenggelam. Dah konyang boleh bangkit. Ada waktu bang, dia kata, waktu nampak sampai konyang bang, hongeh. Orang Minang cakap bontuh perut minum air. Akhirnya apa kata mereka? Tangguhlah, air lain lah kita perang. Dia tak boleh nak berjalan lah, hongeh, bontuh perut, penuh air, konyang, tak boleh nak pergi lah, air lain lah kita pergi. Maka apa kata setengah, minum semua kecuali sikit. Itu yang sebut tadi, ada mengatakan 4,000, ada yang kata 3. Yang penting itu sikit. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah biiznillah. Berapa banyak dalam sejarah gulung yang sedikit dapat mengalahkan gulungan yang banyak. Terus marah, gulung yang sedikit tadi akhirnya dapat dia menang. Allah bagikan kejayaan. Nah, memecahkan benteng pertahanan musuh itu
kucak-kacik, akhirnya sampai ke tengah-tengah pertahanan musuh itu, maka Allah datangkan pemuda hebat yang nama dia Daud. Kau Jalut ya, kau telah berasa mana? Dia ambil batu, bismillah, Allah, auzubillah minasyaitan, Allahu akbar, baling kono kepala, mati Jalut. Daud alaihi salam, Allah bagi kekuatan ni. Tapi kisah tu kita tak dapat nak sambung. Tapi apa yang berlaku seterusnya itu dugaan cabaran Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita nak menegakkan agama Allah, berjuang bekerja untuk Islam ni, banyak dugaan dia, cabaran yang perlu kita hadapi. Maka itu kita kena sakinah, hudud tadi. Ni dah hasil dia, Allah akan bagi kemenangan. Yakin dan percaya ya. Menang itu nasrub minallah. Maka Daud dilantik jadi pemimpin. Masya Allah, cerita tu orang dia untuk pengajaran berkita. Walaupun Talut berusaha nas siang malam pagi petang melahirkan dia punya askar-askar yang hebat dan melahirkan dia punya tentera-tentera yang dapat mengalahkan Jalut itu tadi, siang malam bekerja dan dia berjuang sampai ke titisan terakhir tadi. Dia membimbing tadi di ketua. Akhirnya selesai peperangan itu, Talut tak jadi pemimpin, tapi Daud yang jadi pemimpin. Tapi kalau kita tengok dalam sejarah tu, Talut terus memberi bantuan kepada Daud sampai akhir hayat dia. Maknanya Talut tak merajuk, dia tak keluar daripada jemaah yang nama dia Bani Israel. Dia terus berjuang sampai akhir hayat dia. Dia tak keluar, dia tak merajuk, dia tak kecil hati. Tak apalah, Allah dah bagi kemenangan, Allah dah latih aku jadi pemimpin, aku dah berjaya, tak apalah. Hari ni aku tak, contoh dia lah, tak apalah, aku kalah sekali, menang dah 10 kali, tak apalah, tak ada masalah. Besok tanding balik, mungkin menang. Macam tu lah contoh dia. Itu cerita tentang Talut dengan Jalut, itu tentera Islam, tentera Allah. Kalau kita, tapi ada juga yang baik, pengajaran yang baik. Contoh dia lah, yang mengasaskan Parti Komunis Rusia. Siapa? Saya ingat lupa lah. Tapi ubuhlah yang mengasas tu nama dia Lenin. Sama tu Lenin ke, yang nama dia Lenin, Karl Marx ke. Dia ada 2-3 orang. Bila Lenin yang mengasaskan Parti Komunis buat perlembagaan, berusaha pagi petang siang malam, maka bila dah berjaya, dia akhirnya dia nak lantik presiden yang mengetua jadi pengurusi Parti Komunis Rusia. Maka bila buat perlantikan, Lenin tak diangkat sebagai ketua walaupun dia berusaha di awal tu. Yang jadi ketua siapa? Karl Marx yang nama dia. Dia ada Lenin, ada Stalin. Abang kita ingat, alhamdulillah. Takut kan kita buat cerita yang memang cerita tu betul kan. Mana ni? Stalin tak menang. Stalin yang menang, Lenin tak menang. Contohlah. Ni Parti Komunis. Yang menang itu, yang berusaha daripada awal Lenin, tapi yang menang dalam pemilihan Stalin. Tapi dia punya pengajaran yang baik itu, walaupun Lenin tak menang, tapi dia tak keluar daripada Parti Komunis dan tak buat Parti Komunis yang kedua. Tengok. Maka itu dia berjaya menubuhkan satu empire Soviet yang besar. Tapi walaupun dia dah, tapi peringkat awal dia begitu. Mana dalam perjuangan menegakkan agama Allah ni, pastikan kita kena istiqamah, kena banyak doa. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. InsyaAllah nasrub minallah, kemenangan, kejayaan datang daripada Allah. Allah tak sebut pun di situ nasrub minan nas, manusia ni akan bagi kemenangan kejayaan. Tak, nasrub minallah. Kalau kita baca, dan sebagai penutup dia, bila kita dilanda apa saja masalah, kembali kepada Allah. Kita baca ayat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku menyembahmu, aku minta kepada Engkau. Mengapa kita mengadu kepada manusia? Manusia biasalah. Bila kita mengadu kepada manusia, banyaknya semua api, batu ronsen ni. Dulu batu api, sekarang ni batu ronsen. Yo bang, tak patut bang, tak boleh bang. Mengadu kepada Allah. Tapi nasib baik, kalau ada dapat yang baik, alhamdulillah. Tak apalah bang, sabar ya. Tak apa, terima lah ya.
Nanti tanding balik mah tak nak, okeylah lah. Kalau dapat orang yang minal jin wan nas ajmain tadi, tak boleh, tu tak boleh, habis ya. Maka ambil wudu, salat 2 rakaat, mohon munajat kepada Allah, insya-Allah Allah akan bagi jalan keluar yang terbaik supaya kita mendapat kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngadu ke manusia, ngadu kepada Allah. Allahus Samad, tempat kita menyandarkan harapan kepada Allah. Mengapa kita pada makhluk? Maka itu termasuk juga balik-balik kesimpulan dia dalam beribadat kepada Allah, pastikan tak ada unsur syirik, khurafat dan bid'ah, iaitu kita menyembah harta benda, menyembah nama, menyembah pangkat, menyembah hawa nafsu lagilah. Sama mana mesti ikhlas, jujur kerana Allah, bukan kerana sesuatu. Jadi banyak benda nak cakap tapi masa dah terlangsung lah. Sekarang rasa mudah-mudahan apa yang kita kupas hari ini ada pengajaran yang baik. Allah berkati pertemuan kita. InsyaAllah Allah berikan kemenangan kepada Islam. Nak cerita tentang kemenangan Islam tu pun tak sempat. Masya-Allah, kita nampak lah kemenangan itu ada lah. Hanya masa dan waktu yang menentukan, insya-Allah. Jadi ada soalan ke? Tak ada. Kalau tak ada, saya mohon maaf kelemahan, kekurangan, kesilapan. InsyaAllah jumpa lagi bulan depan. Kalau kita jumpa lagi bulan depan, kita nak sambung kitab Futuhul Ghaib Syekh Abdul Qadir Jalani itu, insya-Allah. Jadi seperti biasa masih ada tabung sumbangan untuk pusat pengajian Al-Quran dan Tahfiz kita. Dan siapa yang nak hantar anak, kita buka pendaftaran. Ada alamat semua ada. Hubungi saya, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati sumbang kita. Tutup dengan zikir yang kuat. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar, wa qina azaban nar, wa adkhilna al jannata mal abrar, ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.